Assalamualaikum. Kawan-kawan. Hari ni 6 bulan 4 2025. 7 Syawal 1446 Hijrah. Petang ni kita ada dekat sini. Lokasi sepadan kebun mek ni dengan pokok kecil. Kita tengok dia menyusu sekejap. Dah tak ada dah dia tali pusat lembu ni. Semalam dia ada tali pusat dekat punggung dia. Mungkin dah luruh habis dah. Hari ni pun dah hari ke-15 dah. Dia punya pantang dah habis dah. Lebih kurang dalam sebulan lebih lagi, 2 bulan lebih lagi dia boleh mengawan balik. Kan? Merah kan? Koko. Nata di koko. Nata di koko. Ini apa benda aku dah lupa dah nama dia ni. Ada buat nama dia. Yang betina ni mungkin kita bubuh nama Salimah ke. John Cena kita pun tak ada ni. John Cena ni tak dapat ni. Tak dapat dikesan ni. Dalam masa 2-3 hari ni. Mana pergi ni. Sebab motor yang exhaust kuat tu berada di kawasan sekitar ni. Di kawasan sekitar ni. Itu masalah dia. Masalah dia mencuri kelompok ni. Kita nak tanya juga. Ada berkait dengan Majlis Ugama Islam Istiadat Pahang ni itu ni. Pada tu saya dipukul apa benda, dia cedera kan. Tak ingat. Kena bekerja dekat Kedah. Dengan apa benda? Dengan anak saudara Sultan Abdul Halim tu untuk program Sultan Abdul Halim jadi agung tu. Dengan kali kedua tu. Dengan apa benda? Itulah lantikan Salihuddin tu. Sampailah perarakan tu kan. Barang-barang duduk dekat sana semua hilang. Ada fitnah. Kita nak minta polis Kuantan Pahang ni siasat pasal fitnah dakwaan Zaini Zamsari ni. Ada kaitan dengan 302 ni. Polis perempuan ni. Kena logo meninggal. Okey, minta beri kerjasama, beri perhatian. Dia perlukan perhatian daripada orang ramai tu, budak tu. Pasal kain baju hitam apa benda dengan persalinan yang dibagi oleh pihak istana tu, kena curi dengan dia. Kumpulan tu. Tak faham juga aku pun. Okey? Maklum berita, terima. Kalau dapat benda ni, faham benda ni, pihak-pihak yang dekat Kuantan tu kan, cakap berita terima saja. Okey? Okey. Alright. Kita jumpa lagi next video.